sekarang. Saya Pak Cik masa sakit hari tu siap masuk. Siap pasang tu. Kalau nak masa saya sakit tu Pak Cik. Anak dia ada tahu Betul. Dia Pakcik biasa dah alami orang sakit begini. begini lagi Pak Cik. Dok, tak teruk tu. Tak teruk tu. Ramai juga teruk. Umur Pakcik 12 tahun dah sakit gila sihir. Pas learning. Umur Pakcik 12 tahun dah sakit gila sihir. Saya Pak Cik mula-mula tu suami duk cara. Masa suami duk cara lepas dia tu saya nak suami saya je. Jadi mak ayah pernah tak tahu benda. Dia macam masuk ICU, macam ada duk sedum juga macam buat MRI. Ramai, begitu ramai. Kawan Pakcik seorang 50 orang tak bomol merawat. Tak ada apa. Jadi sekarang Pakcik ajar, kalau kita nak rawat, betul orang rawat, sekali dua kali tak jadi apa. Dia akan putuskan semua. Kita kena rawat sendiri. Rawat, didik untuk rawat sendiri. Dan YouTube Pakcik ada tu, buat je. Biar ke dia, biar tak jadi pun benda free je. Biar tak jadi. Ingat mulai. Dan kita tak masalah apa lah. Saya gini Pak Cik. Dia gini. Untuk akuk ni, akuk tanah. Topok tanah. Dia akak. Dok saya bapak dah orang takut ni je sebab Tanya saya dulu, Pak saya lepas mandi air limat. Tak macam saya takut tanah tu. Dia kita tu. Tak apa je sebab dalam bapak pun tak apa sebabnya dia takut tanah saya tu. Semua saya ustaz semua hok ni lah macam gitu. Dia kata ada kena-kena dengan takut tanah. Jadi dia penuh mari untuk tengok keadaan rumah. Macam ada kena sihir juga. Rumah. Kena sihir you macam sapu ditikap sini. Saya tak boleh tidur. Dekat 6 bulan tak boleh tidur. Sebab saya buka, sebab saya cek darah semua. Cek nyakit sebab tak ada nyakit benda. Jadi doktor pun saja cadangkan untuk di perubatan Islam sebab ni nampak macam pelik kan sebab tak boleh tidur lama. Dekat 6 bulan cukup malam tak boleh tidur. Tidur apa boleh tidur? Ya gini, ya dalam tu banyak tak boleh tidur pada boleh tidur. Jadi kita tak tahu pukul berapa. Kalau macam dia tu payuh kalau pukul 12 tu payuh sangat nak tidur pukul 12. Tapi kalau tidur pukul 12 tu kita mujur dah. Lepas tu kita dah ya kat sajah dia cadang kata di rumah Islam ya ke bawah sebab ni penyakit tak ada. Jatuh benda. Bila saya nak tidur hari tu dia rasa debong, saya takut jatuh. Debong peluh. Dia jadi panas dalam. Tapi saya jatuh tak ada sebab saya kerja kesihatan lah hospital. Lepas tu saya try cuba tengok rumah semua-semua tu. Masa tak ada ni. Macam ni. Sekarang tengok dia dua benda ni, topok atau sihir. Yang kita kata topok atau sihir tu kata. Mana sih? Sekarang Takut utama kali takut tanah, takut rumah tu. Sebabnya dah tak kalau topok tanah. ada orang mari letak kami duduk di situ. Kami duduk sihir bukan mana bukan topok. Topoknya pasal. Ya macam dia ada dulu. dia nak marah duduk situ. Tak mau duduk situ. Tak cerita malam dan bubuk tanah. Tapi kita dah tahu siapa-siapa. Pak Cik semalam anak saudara ada tidur kat rumah. Kena rasuk. Pukul berapa Kak? 1 lebih. 2 lebih. Tapi dia cakap satu-satu mari. Tapi Kak tu dia marah duduk situ. Anak saudara. Ada tu bawa dalam kereta. Besar mana? 3 apa dah jauh 3 tahun dah 10. Biar dia dulu biar dia dulu. Pakcik pun dah tahu betul kedok dah tahu ni. Kita tadi berapa lagi kita bilik tu kan. Bilik Mak tu. Mak buat benda yang sama guna ayat ni juga. Saya duduk kat Mak tu saya masuk tiup selalu je senang. Pasal fikir ataupun kaedah dia begini sebenarnya. Pakcik saya lupa nak cerita.
Sebab yang mak atas tu sekarang ni budak yang nak SPM, dia ada nak buat percubaan. Jadi saya pun ada juga pergi tolong nak prepare barang untuk calon paksa. Lepas tu saya pelik dah. Dalam mak tu ada 13 calon. Tapi kita kena buat lebih cepat. Sebabnya standby sebelum. Saya tak faham lagi. Kenapa? Lepas tu baru saya faham. Sebabnya kakak-kakak yang situ cakap kena sedia ke mek comel. Mek comel ada dalam tu. Kalau tak sedia, dia akan kacau. Jadi maksudnya kawasan tu memang ada. Okey. Jadi sekarang ni kalau dia tak kaca biar ke dia lah dia kena pasal dia tak kaca. Tapi kalau tak dia kaca boleh sebenarnya tapi takut kita tak berani. Sama kita pergi masuk kata mutubik dah sekejap. Dah pakai bilik ni. Cakap dia sepatutnya. Mutubik dah sekejap tu. Dia faham. Maknanya kita nak masuk tu bagi salam tu. Tak usah bagi salam tu dia lah. Saya tak maknanya, tak berkenan bagi salam ni. Gitu. Pasal manusia tu tak bagi salam. Lepas tu kan nak cik cara dia saya nak masuk salam pun bilik tak apa. Boleh cakap. Boleh lah nama adat kita kan. Assalamualaikum. Tubik lah sekejap kita orang nak pakai bilik ni. Kalau mu tak tubik kata kalau mengganggu sini aku akan musnahmu dengan ayat-ayat Allah. Begitu ya di depan kita gitulah. Niat je lah gitu. Cakap tu biar zahir tu. Dia lafaz. Kalau masuk sama kok masuk dalam rumah apa gitu lah. Kalau rumah keras tadi. Rumah keras tak perlu tau. Pasal rumah-rumah kita. Dia tak ada hak. Rumah kita duduk mana-mana kita baca ayat tu. Tiup kat mana-mana penjuru. Baca kat penjuru kan. Tiup penjuru. Penjuru lepas tu kat lain tiup belaka berapa buat semua. Macam ye tidur tu macam kena rasuk malam. Kena rasuk malam tak ada dia kabur suti-suti ya. Dia tepi rumah pun gerak lah. Kita bangun tu dia pun lalu ke bilik anak. Tengok dia ngakak itu dia jenis tahan. Kita perlu lah dia rasa kita perlu yang kita akan itu benda tu akak dah ibarat luar dah je. Dia kata jangan duduk sini di kawasan tu. Ikan begitu. Sebelum tepi itu ikan apa ada kepala saja duduk luar rumah kat ikan. Mari dia pun tutup dengan kain. Macam dia seorang dia terbisi tinggal dia. Bisik dia jangan di sini. Kawasan dia. Betul? Dah lama tubuh nak mari ada kepala. Kepala suka itu 2 hari. So kita itu mari tepi dah kita mari keluar. Kita keluar je. Lembek dah macam petang dia lah. Bila baca ayat kursi apa semua. Dia pun baca. Kita baca ikut orang baca. Di sini budak macam nak album dia. Macam suara dia. Dia tekan tangan kita tak percaya pun macam ni kita bila jadi dia tekan tangan. Lepas tu dia boleh tengok. Jangan tinggal dia jangan biar semula atau saya nak tengok boleh. Dia begini. Atau semula. Kita tak tahu apa nak kata, tak tahu sebenarnya kerana dia kita waktu selesai apa dah pergi masalah kita seorang-seorang maksud kita dah pergi hak pelik hak mari tu tak ada dah. Ada mimpi tak? Mimpi ada. Okey alhamdulillah. Cuma sekarang ni saya rasa gini je sebab tubuh saya lemah lagi ada laluan orang kata. Maksudnya bila kita pergi kat tempat gitu ada benda mudahlah singgah. Cuma sekarang saya tak macam Kak Cik Arjo ni alhamdulillah saya boleh buat lah. Dia yang dalam channel Kak Cik tu nombor saya ambil ayat ruqyah lengkap pasang tulis sebelum tidur ke Puan Maisha ikutlah kadang cuba buat juga cara rawat saka keturunan buat takut ada campur mesaka Ayah saya sakit ya sakit sekarang ni ayah saya dah meninggal dah ayah saya ada sakit lama dah dia macam dari awal Tok Ki dulu adik-beradik juga adik-beradik yang macam nak memang pasal tanah-tanah lepas tu jadi ayah Tok Ki saya meninggal kesang boleh kena saya ayah saya kena macam pun sebelum ni ayah saya pun meniaga kok kat Beradung tu kat masjid tu lepas tu terpaksa tunjuk hak tu pula ada juga macam jirang ada juga buat benda. Sekarang ni baru ayah saya sakit semua dak larat je bau ni.
apa ayah saya dengan ada terapi dekat klinik PSY hospital. Sebabnya dia bukan kata kategori macam ayah saya ni, cuma dia kepala ni lah, kepala lah. Kepala. Jadi kena makan ubat. Kepala tu kena guna kita. Kepala tu Masa dia jadi sakit masalah kepala ni. bingung. Kalau sakit kepala ada kena guna kita. Kayuh diri. Ni hak saya cerita pasal ayah. Saya. Kepala tadi siapa? Sakit kepala. Saya. Ayuh diri Sekarang kalau masa kepala, Dia sakit bocik kata seorang ni sakit Ni. ni dah kepala ni. cek kayu gini, katuk ujung jari. Ujung jari kan. Ujung jari kaki. Oh yang kaki. Katuk-katuk itu. Katuk dia. Di kat mana dia sakit. Selalu bimbang ada capu, masa katuk baca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baca sama Bismillah. Masa katuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beri kaki. Beri kaki. Katuk ni. Tu baca lah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Cara. Dah tu kena pindah. Dia nak ni dah. Rasa. Banyak lah. Nampak. Guna tu ambil tak apa. Begitu. Ni tidak Bismillahirrahmanirrahim. 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 Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni otak kita. Otak kita buat je. Dan ni ada masalah tu. Masalah. Untuk ni bila katuk kat mana sakit. Ada kot sikit. Buat sendiri apa pula. Oh dah ya. Okey tunjuk dah. Buat di kandang dah. Ya, apa cik maknanya kalau sakit tu ada. Mana bukan ada masalah di kepala kita lah. Kenapa kita tak tahu. Masa mana kita nak rawat, kita je lah. Secara tak tahu lagi. Sakit betul. Saya lah kata. Yang kedua, kalau masa kepala tadi dia negur. Buat dia dah. Katuk gini. Oh, gitu. Katuk di kepala. Waktu baca benda-benda. Ni Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cik kat mana sakit ya? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nak merangsang balik kepala kita. Okey? Boleh? Boleh insya-Allah. Ni ilmu politik sendiri belaka. Dia tanya orang lah. Nak buat tak ambuh tak apa. Okey. Jadi masalah apa lagi? Mana ni?